Lens lama Minolta 50mm 1.7. Dia rare sikit, memang rare kan. Okey, aperture dia 1.7, made in Japan. Kalau nama dia Roku X MD mount. Okey, lens lama ni setengah orang tak tahu tau. Hang boleh pakai kat DSLR, hang boleh pakai kat mirrorless dengan pakai adapter lah kan, dan dia manual focus. Kalau video hampa nak cari lens murah, okey, hampa tak cukup bajet tapi nak gambar super extra padu, cari lens manual pakai adapter. Sebab apa? Lens lama bukan kata foto je, dia punya bokeh untuk foto dan video lain macam, color dia lain macam, dia ada seni dia tersendiri. Tapi tak ramai budak zaman lah tahu benda ni. Sebab apa? Zaman-zaman dulu kaca dia, bib dia sangat-sangat berkualiti berbanding lah. Kaca dia memang betul-betul kaca. Tengok dah servis. Cantik belangah hebat kan. Shining, coating dia semua. Alright geng. Dapat sesuatu? Okey. Ciao.